MG Malaysia melancarkan model baru mereka dengan MG S5 EV. Sebuah kereta elektrik SUV B segmen dengan harga mulai daripada RM109,900. Khas untuk 500 pembeli terawal dengan tawaran daripada MG Motor Malaysia. Sempena sambutan ulang tahun pertama MG baru berada di Malaysia serta pelancaran MG S5 EV ini. Dengan harga biasa tanpa tawaran istimewa ini adalah mulai daripada harga RM115,900. Kenapa saya kata MG baru? Ini adalah kerana MG bukanlah satu jenama baru di Malaysia, tapi MG telah memasuki pasaran Malaysia sejak tahun 1924 lagi. Dan pada masa itu, MG adalah kereta yang terunggul di zaman itu dari British. Tawaran ini juga memberikan setiap pembeli wallbox 7kW AC charger dengan percuma untuk memudahkan owner boleh charging kereta anda di rumah saja. MG S5 ini ada dua pilihan bateri saiz, iaitu 49kWh dengan 340km range atau 62kWh dengan 430km range. Dan ia datang dengan motor berkuasa 170 horsepower dengan 200 Nm of torque. Dan motornya terletak di belakang, jadi ia adalah rear wheel drive. Dengan AC wall plug charging di rumah dengan 7kW dan DC fast charging dengan 105kW. MG Malaysia memberikan jaminan waranti selama 7 tahun pada kenderaan, 8 tahun atau 180,000 km pada bateri dan juga 8 tahun atau 16,000 km ke atas motor dan unit kawalan motor. Okey, jom mari kita review MG S5 EV ini mulai dari luaran dulu. Saiz MG S5 EV ini adalah lebih kurang macam Proton E-Mas 7 atau BYD Auto 3 yang juga adalah segmen B SUV. Sekali pandang, muka atau bumper MG S5 EV ini macam karakter Vega dari komputer game 80-an yang popular, iaitu Street Fighter. Dengan day running light mata sepet, bila tengok dekat sikit, ia macam checker flag design, macam logo Kazuto Garage. Dan kalau ada peminat ingin mendapatkan baju original Kazuto Garage, boleh dapatkan di Shopee Store kami ya. Dan lampu ini akan menukar ke warna orange menjadikan signal indicator. Design split di bumper depan sebelah bawah ini adalah ikonik style kereta MG klasik dulu yang berada di grillnya. Dengan design split design ni, tapi sekarang design ini terletak di bawah bumper. Dan lampu LED depan terletak di bahagian atas air vent kiri dan kanan. Dengan air vent yang besar ini dan ia berfungsi supaya angin boleh mengalir dari bahagian depan terus masuki ke dalam ruang fender untuk mengurangkan tekanan pressure di bahagian dalam fender. Dan kita masuk ke bahagian belakang. Seperti yang anda boleh nampak, bahagian belakang yang begitu seksi dengan connecting LED tail light dengan boomerang design, dan apabila tengok dengan dekat, nampak ada checker flag design lagi, macam lampu depan juga. Dan door handle ini adalah kali pertama kami nampak door handle kereta EV bukan jenis pop-up, tapi traditional style. Tapi yang penting adalah praktikal untuk kegunaan harian. Dan berat MG S5 ini adalah 2,125 kilo. Lebih kurang dalam 2 tan lebih sedikit lah macam kereta EV yang lain. MG S5 EV ini datang dengan tipikal rim kereta EV dengan saiz 18 inci balut dengan tayar 225/55/18. Dan untuk varian basic adalah saiz 17 balut dengan tayar 215/60/17. Suspension depan dia menggunakan Mapleson suspension design dan belakang pula dia menggunakan independent multi-link supaya lebih selesa untuk penumpang duduk di belakang. Okey, sekarang kita akan masuk tengok interior dia pula. Seat dia dengan corak dan desainnya nampak macam ada classic feel, tapi ada lumbar support yang bagus. Kalau tengok dekat, corak dia ini sebenarnya punch dengan lubang MG. Dan seat ini dilengkapi dengan kulit dan kain fabrik, dan tentulah seat ini adalah electric adjustable. Dashboard 2 tingkap juga adalah retro feel macam dashboard kereta lama. Dengan screen instrument panel display saiz 12.8 inci di bahagian tengah dan ada pelbagai function seperti display cuaca, suhu keliling, kiri kanan pandangan, pandangan kiri kanan atau pandangan 360 dan lain-lain. Dan ia juga penting sebagai main controller untuk kontrol pelbagai function yang lain dalam kereta ini. Dan ia juga boleh connect ke Apple dan
Android Play. Satu yang bagus adalah mereka masih mengekalkan button fizikal senang untuk driver, baik untuk penumpang boleh adjust terus seperti aircon, audio volume, screen heater, hazard light, dan ini adalah aircon vent yang macam tersorot sikit dalam design dashboard dia. Dan driver juga dapat satu head-up display unit sebesar 10.2 inci dengan boleh tengok bacaan seperti speed, ADAS, driving range dan lain-lain. Steering wheels ada physical button untuk driver control apa yang perlu tanpa melepaskan genggaman dari steering wheel. Di tengah konsol ini ada dua cup holder. Dan ini adalah driving mode control dan satu wireless charging. Di sini pula adalah armrest. Kalau bila kita buka, ada kompartmen yang dalam untuk letak barang atau simpan barang. Di bawah konsol tengah ini pun ada satu ruang besar sesuai untuk letak handbag atau barang-barang yang lebih besar di sini. Seat belakang dengan design 40-60. Ada armrest di bahagian tengah sini dan seat ini boleh lipat turun kalau memerlukan ruang lebih besar daripada boot belakang. Untuk penumpang di belakang pula, ada dua aircon vent dan juga USB-C charging port. Boot gate dengan auto buka dan boot space sebesar 453 liter. Bila lipatkan seat belakang ini, kamu akan dapat sebesar 1400 liter. Di belakang kiri kanan sini pula ada dua hook kecil, kamu boleh gantung barang shopping anda di sini. Dan lantai dia adalah dua step adjustment khas untuk keselesaan pengguna yang memulakan lantai yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Dan apabila bukakan bahagian sini, kamu boleh nampak ada toolbox di sini. 4 kamera keliling kereta dari bumper depan, side mirror, boot belakang. Dengan kamera ini, ia boleh menghasilkan pandangan 360 darjah di display panel tengah untuk kesenangan driver untuk parking atau lihat keliling. MG S5 ini dapat 5 star NCAP Euro rating dari chassis yang kuat dan juga ada 7 airbag di dalam kereta. Dengan dilengkapi dengan Driver Assistance System atau ADAS. Jadi apa pendapat anda tentang MG S5 EV ini? Kalau ada pandangan peribadi, boleh sila komen di bawah, okey? Dan kita akan jumpa di next video.